Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Tak lama lagi kita nak raya. Bertemu lagi dengan Abang Tua. Jangan lupa follow my TikTok. Bagi support. Yang kita boleh berbicara banyak lagi tentang hal-hal masalah-masalah yang ada di Malaysia. Okey. Belakang saya ni gambar lambang Petronas yang telah berjaya dibangunkan di Brazil. Membuka stesen minyak di Brazil. Bertambah lagi satu rangkaian Petronas di luar negara. Tahniah. Dikabarnya baru memula 5 rangkaian di Brazil. Mungkin akan bertambah banyak. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan akan berjaya dengan lebih lancar. Dan juga dengan Vietnam Petronas telah mengadakan perbincangan dengan Petronas Vietnam Co Limited. Ya. Usaha mencari gali di Vietnam. Ada beberapa blok dan untuk diserahkan pada Petronas untuk cari gali minyak. Dan Alhamdulillah, Petronas yang semuanya ini adalah 100% milik rakyat Malaysia, berjaya menggerak langkah lagi satu tapak. Pernah satu ketika dahulu, barangan Petronas tidak boleh memasuki satu negara barat yang dikenali sebagai polis dunia tu lah. Pernah. Sebab apa? Petronas mengadakan usaha sama dengan satu negara-negara yang telah disekat oleh Uncle Sam. Pernah. Tapi Petronas tetap berjalan dengan baik. Sebab dia berniaga. Okay? Cuma saya nak ungkap ada satu video daripada sekumpulan pelajar di Indonesia telah mengadakan demo menentang kemasukan Petronas di Indonesia kerana dikuatiri merosak reputasi barang-barang lokal dengan kehadiran Petronas. Tapi mungkin kalau kehadiran Caltex ke Esso ke ataupun stesen minyak daripada negara barat boleh mungkin. Tapi daripada Petronas tidak boleh. Ya. Walaupun dapat sindiran-sindiran daripada anggota DPR mengatakan kalau Pertamina tidak mampu memberi keselesaan kepada penduduk, lebih baik bawa masuk saja Petronas. Terima kasih Pak DPR. Cuma saya nak bagi tahu. Suatu ketika dahulu, Petronas telah mengadakan perniagaan di Indonesia. Tetapi telah ditutup pada 2012 kalau tidak salah saya kerana kurang sambutan daripada rakyat Indonesia. Mungkin sebab anti kemalaysiaan mungkin. Anti kenegaraan. Kita tidak tahulah. Tapi pada 2012 telah ditutup. Dan banyaklah tomahan-tomahan yang diberitahu Petronas bangkrut. Kalau Petronas bangkrut, dah tutup dah. Sekarang Petronas adalah satu syarikat minyak yang menaja pelumba F1 dan MotoGP. Dan Petronas bangga dengan lambang yang kami ada. Terima kasih pada Tengku Razali Hamzah dan Mahathir telah merealisasikan Petronas ini. Baik itu jaringan arwah Tun Abdul Razak. Ya. Kalau tidak kerana mereka bertiga, mungkin Petronas ini tidak akan wujud sampai ke hari ini. Kita tidak tahu. Ya. Tapi Alhamdulillah, pada semua pengguna-pengguna Petronas, pengguna di Malaysia, supportlah Petronas, syarikat minyak milik rakyat Malaysia.